pinggir kiri. Ni duduk bercakap dengan dia. Oh, ya ke? Dia main kan? Oh, ya tak jalan pula. Belah sini aduh weh. Banyak lah tu kereta. Tapi apa tak buka. Ni terus ke kan? Tengok macam kiri kanan. Dia burger. Oi. Kena servis tu. Kena servis tu. Orang tengok dah yang kiri-kiri ni kan selalu macam tak ada sangat pun. Putih mata, ngantuk. Itu mak kat sini lah bah kedai cik bunga belah kanan ni tapi tutup. Tak nampak. Kedai cik bunga tutup, dia besar. Tempat ni. Tapi dia tutup lah. Tak pernah dia tutup. Dia tutup lagi. Dia sudah tu surah Zahdiah. Zahdiah. Main. Ni dah kampung Melayu dah. Kampung Melayu betul lah. Ni ada di kanan ni apa? Macam mana nak parking lah. Parking ni ada pintu. Ni kedai Tommy. Tak boleh. Yang kedai kita makan tu. Yang kita makan tu tutup. Syah. Tak setiap orang. Tutup Tapi tak apa, kita lalu saja. Nanti bapak tak balik. Kedai ni, mana yang belah kanan ni tutup kan? Gelap kan? Syahira tu. Apa? Ni apa? Burger biasa. Batam. Ni apa long? Ni. Ikan siapa? Wow. Batam Malaysia. Apa Batam? Oh, ramai juga ni. Best kat ni. Batam ni menarik. Batam ni menarik. Memang mungkin kedai banyak tutup. Tapi dia punya tu cantik juga tengok. Dia banyak tutup. Cuti kot dia pun nak jalan. Banyak tutup. Cuti. Cuti-cuti. Nah tu depan tu pun boleh. Depan dah tak jauh daripada kita. Belakang kita. Ya, lajunya. Rempit dia orang. Biasa pun. Kita dah takut-takut Tak lah. abang bawa laju. Dia biasa. Suruh orang bawa memang ngek-ngek. Sini ada tempat bawa kereta Macam Usha. Usha dulu. Okay. Oh kau tertanya-tanya lah nak bawa kereta kat mana. Tak nampak pun. Kanan tak ada. Tak tahulah apa tak ada. Dari sini baru nampak ada. Boleh lah. Sini mesti lagi murah. Yalah. Sewa je bawah. Ni kedai abang kira kat long. Okey juga. Tapi yang tadi dia Batam tu lah. Batam tu. Ini macam tak ada orang sangat. Batam tu. Macam mana nak U-turn? Tak tahu. Dia nak ambil tengah plastik ni. Oh, ibu hafal Ni sampai dah tu. Buka. Buka je kedai ni Syahira ni. Macam Apa? Kanan. Kita pergi ke dalam ni. Mana ni? Kanan ni. Tak. Lepas tak? Buka lah Syahira. Steakhouse ni. Whatsapp yang buka. Macam pergi. Tak ambil gambar pula. Kita kena hantar kat dia orang ni. Oh ya. Oi, steakhouse buka. Kita tahu location. Buka no.